Kawan-kawan, saya tak tahu perkara ini selama ini. Semua TV lama dari 2005, 2008 dan yang baru pun ada port USB ni kat belakang. Ramai orang sangka ia hanya untuk pen drive je. Tapi bukan untuk itu sahaja. Sebab tak tahu, ramai orang buang duit je tukar TV baru. Ambil je kabel USB pengecas telefon anda dan sambung ke port USB belakang TV lama anda. Bukan untuk pen drive je. Hujung satu lagi sambung terus ke telefon. Sekarang buka pelayar, type tag on dicas dan klik pilihan pertama. Klik 3 titik ni, tekan hiburan, scroll sikit dan pilih cara tukar TV lama jadi smart. Dah siap kawan-kawan. Sekarang buka aplikasi, klik mula, lepas tu pilih jenama TV anda. Semua jenama ada dalam senarai. Lepas tu tekan mula lagi dan tunggu je. Kurang dari seminit TV mula kemas kini sendiri. Tengok ni, TV lama anda dah jadi smart TV. Sikit je orang tahu boleh buat ni dan masih guna remote sama dengan semua fungsi. Tengok ni, YouTube pun dah boleh guna.